Ejen paling sampah. Sampah. Ia merupakan barangan yang sudah tidak diguna pakai dan tidak berfungsi lagi. Tapi ia juga boleh digunakan sebagai ciri-ciri terhadap manusia. Dan persoalan sekarang adalah, adakah musim 1 ejen bakar merupakan ejen sampah dalam siri ini? Saya rasa saya berhak membincangkan semua ini kerana saya hampir sebaya dengan dia. Okey, macam mana saya nak mula ya? Oh ya, sampah. Jadi ejen bakar ni seperti yang kita tahu seorang yang agak periang dan sempoi. Itu semua ciri-ciri yang sangat bagus. Tapi perangai macam tu kenalah bertempat sikit. Bak kata Tuan Mohtar. Ada waktu-waktunya kita boleh gurau. Gelak-gelak. Tapi ada waktu-waktunya kita serius. Dan saya tengah serius sekarang ni. Wih, garang gila. Tapi itulah masalah utama dia. Dia tak berapa nak serius sangat. Macam episod pertama, dia nak dapatkan semula Iris. Ya, saya tahulah DOS tu cantik. Tapi engkau nak ambil semula gadget yang boleh jadi bahaya kalau jatuh ke tangan yang salah kan? DOS tu pula perangai macam setan masa tu. Jadi serius lah sikit. Dan perangai bakar ni agak berlarutan sampai menjejaskan misi. Contohnya misi dia dengan Rizwan nak selamatkan blueprint tu. Memang saya tak terkejut lah yang Rizwan mengesyaki bakar sebagai tali barut mata. Tapi walaupun dia agak menjengkelkan, dia ada juga banyak membantu Ali dari segi nasihat dan sokongan moral. Bila Ali buat hal atau gagal dalam sesuatu, bakar lah yang bantu Ali untuk bangkit semula dari kegagalan tersebut. Dengan perangai sempoi dia tu. Satu benda yang saya pelik, kenapa dia tak ajar Ali tu berlawan ya? Macam-macam teknik dia ada tunjuk. Sekurang-kurangnya adalah ahli teknik supaya dia boleh pertahankan diri. Alicia siap main gimnastik lagi. Apa-apa pun, bakar merupakan orang yang penting dalam kehidupan Ali. Tidak ada manusia yang sempurna dalam hidup ini. Mesti akan ada sisi yang menjengkelkan dalam diri setiap manusia. Cuma saya masih ada satu persoalan. Macam mana bakar boleh masuk ejen ya? Tak payah fikir sangat lah. Jadi berbalik kepada persoalan asal kita. Adakah bakar merupakan ejen sampah? Dia sampah yang boleh dikita semula, jadi tak adalah sampah sangat. Assalamualaikum semua. Kalau korang berjaya sampai ke sini, takziah, anda sudah berjaya menghabiskan video mengarut ini. Ini boleh kira pertama kali lah saya cuba buat skrip untuk video macam ni. Saya rasa saya dah ada point yang bagus, tapi itulah, kepala ni tak kerti nak keluarkan dalam kertas. Dan saya akan buat video macam ni lagi pada masa akan datang. Nak cuba cabar diri lagi. Dan jujur saya cakap, banyak sangat benda saya berminat nak cakap tentang animasi di Malaysia ni. Terutamanya Ejen Ali lah. Saya mungkin takkan post tentang berita yang terkini. Seperti yang korang tahu, Ejen Ali Movie 2 bakal ditayangkan bulan ini. Mungkin dah terlepas dari masa saya post video ni. Saya lebih suka bercerita tentang watak yang ada dalam sesebuah cerita. Dan Ejen Ali ni ada banyak watak yang agak menarik dari segi personality. Dan saya rasa setakat tu je lah. Oh ya, kalau korang berminat bolehlah tengok channel gaming saya. Baru buat jadi agak sendu lah channel tu. Saya pun tak berapa nak bercakap sangat dalam tu, jadi mungkin agak membosankan. Dan saya rasa setakat itu je lah. Ini betul. Tapi rasanya bukan ada orang tengok. Kalau rajin, korang bolehlah tekan butang suka dan bagi komen ya. Sekian dari saya. Semoga kita semua sentiasa sihat belaka. Assalamualaikum. Zifa.